Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rodiatul Aida binti Badu Hisham. Saya akan membentangkan tajuk rukhsah dalam ibadah berpuasa. Okey, definisi bagi rukhsah ialah keringanan bagi orang Islam yang baligh dan berakal dalam melakukan ibadah puasa. Jadi Allah bagi keringanan sekiranya ada berlaku keadaan kesukaran seperti sakit ataupun tidak berakal, ataupun bagi wanita yang ada masalah-masalah tertentu. Dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 185, Allah memudahkan urusan bagi kamu dan tidak menyekalkan urusan kamu. Rukhsah menurut ulama ada menyatakan bahawa pada asalnya adalah wajib, tetapi bila berlaku masalah tertentu menjadi keringanan, iaitu rukhsah. Dan hal ini juga berkait dengan maqasid syariah, iaitu dari segi menjaga nyawa. Jadi Allah bagi rukhsah ni mengikut rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga hadis menyatakan bahawa Rasulullah suka, sesungguhnya Allah suka apabila rukhsahnya diambil, sebagaimana dia suka apabila azimahnya, itu menjadi kewajipannya. Okay, dekat sini saya akan menerangkan rukhsah bagi orang yang sakit dan orang musafir. Kalau orang yang sakit, dia diwajibkan untuk berbuka supaya tidak berlaku pada mudarat dirinya. Akan tetapi, dia wajib untuk menggantikan puasa tersebut pada hari kemudian. Begitu juga orang musafir. Orang musafir boleh diberi rukhsah, iaitu berbuka, akan tetapi bergantung kepada jarak yang telah ditetapkan oleh fuqaha. Okey, ini berkaitan dengan wanita pula. Pertama sekali saya akan terangkan wanita yang hamil. Bagi wanita yang hamil, disarankan untuk berbuka puasa supaya tidak berlaku mudarat kepada ibu hamil dan juga ibu menyusu, kerana ibu menyusu lagi menggunakan banyak lagi tenaga. Begitu juga dengan ibu hamil. Akan tetapi dia diwajibkan sama ada untuk menggantikan ataupun membayar fidyah. Hal ini Allah memberi rahmatlah kepada kaum wanita. Dan juga kepada orang yang nifas ataupun haid, tak diwajibkan untuk berpuasa, akan tetapi wajib diganti pada hari kemudian. Okey, seterusnya rukhsah bagi orang tua yang tidak mampu dan juga orang gila ataupun kita panggil tidak waras. Okey, bagi orang tua yang tidak mampu, kita panggil dalam faktor usia yang tenaga dah tak ada, jadi dibenarkan untuk berbuka, ataupun dalam keadaan yang gila dan tidak waras, ataupun dalam kategori kalau orang tua yang nyanyuk pun dibolehkan untuk, tidak diwajibkan untuk berpuasa. Jadi wajibnya apa untuk bagi orang yang tua, uzur tetapi tidak mampu untuk berpuasa, ialah dia kena bayar fidyah. Bayar fidyah dengan memberi makanan. Bagi orang yang tidak berakal, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa. Tidak wajib berpuasa dan tak sah kalau sekiranya dia sebab syarat sah bagi berpuasa ialah orang yang berakal. Okey, terdapat masalah yang sering berlaku ketika bulan Ramadan, iaitu segelintir masyarakat yang berpuasa tetapi tidak menunaikan ibadah yang wajib, iaitu solat. Faktor yang berlaku menyebabkan terutamanya ialah kekeliruan, iaitu kekurangan fahaman dalam agama. Yang patutnya kita kena faham, solat ni adalah satu kewajipan, tapi ada orang faham puasa tak apa, sebab puasa kalau orang nampak kita makan, jadi maknanya orang tahu kita ni tak puasa. Tapi kalau solat ni sebab kita sendiri tak ada orang tahu sama ada kita solat ataupun tidak. Jadi inilah puncanya mentaliti masalah dari sudut ketidakfahaman agama. Dan peringatanlah solat adalah asas wajib penerimaan daripada semua ibadah. Jadi nak ceritanya solat ni wajib, puasa wajib, tapi kita jadi kena utamakan juga solat ni adalah wajib. Kalau puasa tanpa solat, okey, kalau puasa tanpa solat tak diterima oleh ibadah ni. Ibadah puasa tu tak diterima. Jadi wajibnya solat tu, walaupun kita berpuasa, tapi jangan meninggalkan solat. Okey, terdapat faktor-faktor masalah, 3 faktor masalah, itu yang pertama, kefahaman agama lemah, kedua, pengaruh sosial, ketiga, kelemahan iman dan disiplin. Okey, kefahaman agama lemah ni sebab apa yang menjadikan kefahaman agama lemah? Sebab memandang puasa ni jadi
sebagai orang kata kalau kita berpuasa ni maknanya kita muslim, menampakkan lagi kita ni muslim berbanding daripada solat. Sebab solat ni adalah individu, jadi orang pun tidak tahu. Jadi bila dengan berpuasa ni, oh dia ni muslim, ibaratnya macam tu. Okey, yang kedua, pengaruh sosial. Pengaruh sosial, tekanan masyarakat menjaga puasa sebagai identiti. Ni saya sebut tadi, solat tak nampak secara sosial. Okey, kefahaman agama lemah ni sebab dia tak faham dari sudut solat ni merupakan tiang agama dan asas dalam ibadah. Jadi nak tak nak kena solat juga walaupun berpuasa. Okey, kelemahan iman dan disiplin. Okey, kalau macam solat 5 waktu, kita memerlukan konsisten, kena hari-hari, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak. Tapi kalau puasa ni, puasa ni maksudnya sebulan, puasa kan dalam sebulan. Jadi dalam sebulan tu je ibadah. Kalau puasa ni kena hari-hari. Jadi itu yang menyebabkan ada yang tak disiplin dan ada masalah iman. Rumah rukhsah ada 3 saya nak sentuh kat sini. Pertama, menjaga maslahat mukallaf. Kedua, flexibility syariat. Ketiga, rahmat Allah. Okey, menjaga kemaslahatan mukallaf maksudnya kesejahteraan individu mengikut syariat. Walaupun dalam kita nak mengikutkan syariat seperti berpuasa, tapi Allah bagi rukhsah, itu keringanan kepada kita. Macam contoh musafir. Tapi anda kata dalam musafir pun still kita tengok kepada jarak dia tu. Tu pun kena kita tengok daripada ketetapan ulama. Okey, facility syariat, hukum sesuai daripada peredaran zaman. Hukum ni bukan digunakan daripada zaman sekarang, hatta dari zaman dulu pun lagi. Dari zaman Nabi pun juga ada yang bermusafir dalam perjalanan jauh. Jadi kita hukum yang sedia ada sekarang ni dan juga dulu, hukum yang ditetapkan ni sesuai ikut peredaran zaman. Rahmat Allah, apa yang Allah kurniakan rukhsah ni merupakan rahmat. Allah sangat sayang kepada hambanya dan tak nak hambanya rasa susah melakukan ibadah.